Adakah emas mampu melindungi kekayaan? Bagi penyimpan emas yang berilmu, emas bukan sekadar pelaburan, tapi ianya lebih daripada itu. Tahukah tuan-puan bahawa emas adalah satu-satunya alat kewangan yang nilainya tidak boleh jatuh kosong? Dan mungkin mustahil nilainya akan jatuh kosong kalau ikutkan kepada situasi pada hari ini. Tanah, bangunan, rumah dan juga saham, nilainya boleh jatuh kepada kosong bila sebab ianya bergantung kepada jaminan dan permintaan kepada aset tersebut. Manakala emas tidak perlukan jaminan daripada mana-mana pihak. Nilai emas bergantung kepada berat dan ketulinannya sendiri. Sebab itu, pakar-pakar kewangan seluruh dunia sarankan setiap orang supaya simpan sekurang-kurangnya 10% kekayaan kita dalam bentuk emas. Lagipun, untuk memiliki emas, kita tidak perlukan modal yang besar. Kita boleh mula kumpul kepingan yang kecil seperti gold bar 1 gram dengan bajet sekitar RM600. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan saya sedia membantu tuan-puan yang ingin mulakan simpanan emas bersama Public Gold.